Halo semua, hari ini Cikgu Chong akan kongsikan tentang Samsung Tab S6 Lite, iaitu saya akan kongsikan macam mana kita tukarkan tip pen untuk tab ini. Jadi, kalau anda rajin menulis, anda akan perasan lama-kelamaan tulisannya akan semakin keras. Jadi, sebenarnya apa puncanya adalah punca kerana bahagian getah pada tipnya sudah habis tergeser. Jadi, cara nak buat tu, cara nak gantinya sebenarnya sangat senang saja. Anda hanya perlu tempatkan satu set replacement tip dan juga tip remover tool itu daripada Shopee. Jadi nanti saya akan kongsikan link untuk item ini. Item ini saya baru tempat daripada Shopee sahaja. Jadi dalam tu ada satu penyepit dan juga ada beberapa spare tip tu. Jadi anda keluarkan penyepit tu. Jadi penyepit ni macam mana guna adalah kita hanya perlu menyepitkan bahagian atas ni. Lepas tu kita tekan dan tarik keluar yang lama tu. Jadi sekejap saja dia sudah keluar. Jadi anda lihat bahagian getahnya sudah habis. Jadi kita hanya ambil satu yang baru. Lepas tu ganti balik dengan cucuk masuk saja. Jadi anda akan rasa dia ada ketat balik sikit. Jadi selepas tu dia jadi tajam balik sudah. Jadi anda sudah berjaya tukarkan tip itu. Jadi tulisannya akan lebih jelas lah dan juga lebih senang tulis dan tiada ada rasa keras tu. Kerana bahagian getah tu sudah ada yang baru sudah. Jadi begitu saja senang untuk tukarkan tip ini. Jadi itu saja perkongsian kali ini. Kalau anda berminat untuk membeli tip ini, saya akan kongsikan link yang saya beli di Shopee. Jadi harganya sangat murah je lah. Satu set ni hanya beberapa ringgit sahaja. Jadi sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.